Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara. Pada minggu lepas, Persatuan Penduduk Kampung Pangkal Gerab telah mengadakan mesyuarat penduduk. Mesyuarat tersebut telah diadakan di Dewan Balai Raya Kampung Pangkal Gerab. Tujuan mesyuarat itu dijalankan adalah untuk membincangkan program gotong royong di kampung tersebut. Dalam mesyuarat tersebut, kata putus telah dibuat. Penduduk kampung akan ditugaskan untuk membersihkan sungai di kampung tersebut. Antara peralatan yang diperlukan adalah seperti cangkul, sarung tangan dan plastik sampah. Mesyuarat menetapkan program itu akan dijalankan pada minggu hadapan.